Mana kau? Siapa inci bos Adudu ni tak penting. Hoi! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di LM Networks. Dan hari ini di depan saya kita ada pack Elemental dan kita akan review setiap satu pack Elemental. Dan semua sekali pack ni ada 9. Okay, jom. Okay, kita ambil pack yang pertama. Gambar Bobo Boy Gempa. Okay, ini belakang dia. Kita ada Mas Mana 280 HP, 250 attack. Jika kad lawan di kalangan ahli Tapox, kad ini dapat serangan yang pertama. Feng 280 HP, 150 attack. HP dan attack tambah 50 jika kad bayang ada di dalam tangan. Kangkok 50 HP, 50 attack. HP dan attack bertambah 50 jika kad sebelum adalah King Kangkok. Autobot 100 HP, 50 attack. Tetapkan attack kad lawan 100. Probi Kopta 150 HP, 200 attack. Pilih satu kad dalam deck kalah pihak lawan dan tukar dengan kad di slot aktif mereka. Bobo Boy Gempa, okay, 300 HP, 300 attack. Serangan lawan tidak berkesan satu kali jika kad lawan adalah retaka. Okay, next. Kita ada Bobo Boy Ice. Okay, Bobo Boy Ice di depan ni. Ni belakang dia. Okay, yang pertama. Shilda 200 HP, 150 attack. Nilai attack kat lawan berkurangan separuh. Probi Jack 200 HP, 150 attack. HP bertambah 50 jika kad Adudu ada di dalam tangan. Papa Cendawa 70 HP, 70 attack. Attack bertambah 100 jika pernah menggunakan kad Mak Cendawa. Retaka 270 HP, 280 attack. Attack kad lawan dikurangkan setengah jika kad pihak lawan adalah Bobo Boy level 2. Cakada 100 HP, 150 attack. HP dan attack bertambah 50 jika kad sebelum adalah penggali kristal. Bobo Boy Ice. Cantik kat dia. 300 HP dan 300 attack. Dia ada efek. Bobo Boy Duri. Okay. Yang pertama. Feng 120 HP, 130 attack. Attack bertambah 50 jika kad lawan mempunyai efek. Gorilla dan Koala Bayang 150 HP, 200 attack. Dia ada efek. Adudu 100 HP, 120 attack. Attack bertambah 2 kali jika pernah guna kad Ayuyu. Gogobi 150 HP, 150 attack. Jika ada ahli penggali kristal di deck kalah, kembalikan semula ke tangan. Okay. Raksasa Penggun 200 HP, 200 attack. Dapat serangan pertama jika kad lawan ialah Adudu atau Pro. Kad special dia adalah Bobo Boy Duri. 250 HP dan 300 attack. Attack bertambah 50 jika kad sebelum adalah Bobo Boy Daun. Okay. Cantik. Okay, next. Bobo Boy Blaze. Okay. Okay, yang pertama adalah Kaizo 150 HP, 170 attack. Jika kad lawan tiada efek, tambah 50 attack. Buaya dan ular bayar.
200 HP dan 150 attack. Dia ada efek. Okay. Pokok bak-bak 100 HP, 50 attack. Serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali. Ayuyu 100 HP, 100 attack. HP dan attack bertambah 50 jika kad sebelum adalah penggali kristal. Yaya 150 HP, 200 attack. Tarikan Gravity. Kembalikan satu kad sendiri dari deck kalah ke tangan. Boboiboy Blaze. Okay. Boboiboy Blaze. 350 HP, 250 attack. Cakra Api. Attack bertambah 50 jika kad sebelum adalah Boboiboy Api. So korang, kalau tak nak kena hack dengan Adudu, boleh tak korang subscribe, like and share YouTube.